Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkati Allah ini, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah ini dan berada dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung bacaan kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, ringkasan daripada kitab Ihya' Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Malam ni kita sambung tajuk sifat-sifat yang diperlukan dalam memilih sahabat. Kita masih lagi membincangkan tajuk adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Malam ni sambungan sifat-sifat yang diperlukan dalam memilih sahabat. As-sifatul masyrutah fi man takhtaru suhbatuh. Baik, kata Imam Al-Ghazali, i'lam annahu la yasluhu li suhbah kullu insan. Ketahuilah, katanya, ketahuilah bahawa tidak semua orang boleh dijadikan sahabat. Ulama besar kata bukan semua orang boleh kita jadikan dia sebagai sahabat. Setakat berkawan biasa boleh. Dah sahabat, sahabat ni lain. Sahabat ni orang yang berkawan rapat dengan kita. Tak? Setakat kawan di pejabat tak ada masalah. Sahabat ni rapat sungguh. Teman rapat tu sahabat. Maka kata Imam Ghazali, ketahuilah bukan semua orang ni boleh kita jadikan dia sebagai sahabat. Bukan semua. Orang tertentu saja hak boleh kita jadi sahabat. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan juga Al-Hakim. Kata Hakim sahih, Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, kata Nabi, mudah terpengaruh dengan agama teman rapat dia. Seseorang itu, kata Nabi, mudah terpengaruh dengan agama teman rapat dia. Falyanzur, oleh itu hendaklah salah seorang kamu, setiap kamu melihat, memerhati, memilih siapa yang dia ingin jadikan sebagai teman rapat. Nampak tak? Faham daripada hadis ni, tuan-tuan? Bukan semua orang kita boleh bersahabat. Nak bersahabat ni pilih orang. Setakat kawan biasa tak ada masalah lah. Takkan tak kawan pula orang tu sombongnya Pak Imam. Tak. Kena berkawan semua orang. Apatah lagi atas dasar dakwah kita kena berkawan. Tapi nak jadikan orang hak paling rapat dengan kita ni, hak boleh kita bincang masalah sebagainya, hak tu kena pilih. Kawan biasa tak ada masalah lah. Apatah lagi tujuan kita untuk dakwah. Nampak orang jahat, kita dekati dia pasal nak dakwah, tak ada masalah. Bagus. Dan kalau kita tak dekati dia, macam mana kita nak berdakwah dia? Tapi nak jadikan seseorang itu teman rapat kita, sahabat qarib kita, kena pilih orang. Nabi sendiri sebut tu, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang itu, setiap kamu, pilih, perhati siapa yang dia nak jadikan sebagai teman rapat. Anak kita sama. Kadang-kadang anak kita bagus lah, dia berkawan dengan orang tak bagus, habis tuan-tuan. Kawan poten sekolah, dia pun poten sekolah. Dah budak-budak bukan ada pendirian pun, orang tua pun boleh hanyut. Tak berkawan dengan orang besar, orang kaya-kaya, kawan tu banyak duit,
ajak pergi kelab malam mana kau, lama-lama dia belanja, kita pun hanyut dengan dia. Dah dapat duit, hanyut. Orang tua, budak-budak lagi. Dan jiwa-jiwa nak bermain, nak berhibur, lagi senang terpengaruh. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita tengok siapa kawan dia, orang baik ke tak baik. Nampak orang tak baik, jangan bagi berkawan. Kawan biasa-biasa boleh, sahabat tak boleh. Sampai dia pergi tidur rumah kawan tu, tak, kawan tu datang rumah kita selalu, tengok orang tak baik, jangan berkawan. Kawan biasa je, sahabat jangan. Sahabat jangan bagi. Tidak rosak anak kita. Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala budda an yatamayyaza bi maka saya baca Melayu lah senang. Oleh sebab itu sahabat yang hendak dipilih mestilah memiliki keistimewaan, sifat-sifat yang baik dan disenangi untuk dijadikan sahabat. Jadi kena tengok dulu sifat-sifat yang ada pada dia untuk kita jadikan sahabat. Pada dasarnya sifat-sifat itu ialah akal yang baik, berbudi pekerti, bukan termasuk golongan orang fasik, dan bukan pula seorang yang sangat tamak dalam perkara-perkara dunia. Imam Ghazali kata, secara umumnya wa jumlatuha an yakuna aqilan. Secara umumnya sahabat yang kita nak jadikan, orang yang kita nak jadikan sahabat rapat ni, tuan-tuan, teman rapat kita, sahabat kita ni, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, an yakuna aqilan, hendaklah orang yang cerdik, orang yang berakal, yang cerdik. Jangan berkawan dengan orang bodoh. Kita punya bodoh macam dia. Dah tak boleh berkenalan, Ustaz. Tak boleh kita kawan biasa. Kawan boleh, sahabat tak boleh. Kawan biasa tak ada masalah. Apatah lagi untuk tujuan dakwah. Hak tu tak dinafikan. Ni nak jadi dia ni teman rapat sungguh-sungguh. Yang kita boleh luah perasaan apa masalah kita kat dia, jangan. Hak ni orang tertentu. Yang pertama, akilan, mesti orang yang berakal, orang yang cerdik. Berkawan orang bodoh dalam nama kita, apa yang dia bodoh? Tak. Kawan biasa sudahlah, nama bodoh pun. Kawan rapat jangan. Melekat atas tujuan dakwah, lain cerita. Yang kedua, husnul khuluq, elok pekerti. Sahabat, orang yang kita nak berkawan ni, orang yang akhlak dia baik. Banyak hari ni tuan-tuan, sahabat, siapa kawan dia? Oh, dia tu kaya tu. Kalau kawan jalan dengan dia, keluar dengan dia, belanja makan selalu free. Makan free. Tak, nak minta projek senang. Projek. Tak. Nak minta tolong senang. Tu sajalah. Pasal nak projek, padahal kawan tu jahat pun. Berkawanlah juga, lama-lama kita punya jahat macam dia. Bila dah terutang budi dengan dia, banyaknya dia tolong kita, tak. Dia jahat, dia pun ajak kita pergi buat jahat. Kita tak nak apa nama tolak, malu Allah. Lama-lama terikut dia. Tak, kadang-kadang menyerahkan servisnya. Tak, yang boleh merosakkan kita kerana akhlak dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, nak jadi sahabat qari ni, yang kedua, orang yang berakhlak baik. Anak-anak kita pun samalah, akhlak baik. Kawan-kawan dia tengok kawan-kawan berakhlak baik, okey, bagi dia kawan. Walaupun kawan dia tu miskin, orang susah, tak ada masalah, akhlak baik bagi. Orang cerdik bagi. Jangan nampak kekayaan dunia. Baik, yang ketiga, ghairu fasik. Yang ketiga, ghairu fasikin, bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Dan fasik ni apa benda? Fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan tak bertaubat. Minum arak, zina, deraka kepada ibu bapa. Tak, pergi rumah dia tengok pak mak dia disumpah, dia maki hamun. Masya Allah, memang orang jahat. Maki hamun mak bapak ni dengan kawan dia. Jangan jadikan dia sahabat rapat kita. Melainkan kita rapat, kita dekati dia untuk tujuan dakwah. Orang yang melakukan dosa besar, automatik jadi fasik. Meninggalkan sembahyang, tak sembahyang, jangan berkawan. Jangan bersahabat dengan orang yang tak sembahyang. Tak sembahyang, semua ni orang fasik belaka ni. Orang yang melakukan dosa yang besar ataupun meninggalkan kewajipan agama, hak wajib. Tinggal hak sunat tak apa, tak jadi fasik. Melakukan dosa besar, sama ada buat dosa ataupun tinggal kewajipan, tinggal sembahyang, tak puasa, tak.
Ni orang fasik. Ataupun orang yang berterusan melakukan dosa yang kecil, dosa kecil je tapi berterusan. Bakas suara pendek, main bola pakai suara pendek, dosa kecil je tapi memang tiap-tiap hari pakai suara pendek, lama-lama besar. Ini dipanggil orang fasik. Orang fasik dikata ulama, orang yang melakukan murtakib al-kabair, orang yang melakukan dosa besar ataupun berterusan melakukan dosa kecil, itu dia orang fasik. Lawan dia adil, orang adil. Adil bukan pengadil bola, bukan anti lawan zalim, bukan. Maksud adil ni orang yang bukan fasik, orang yang tak buat dosa besar, tak berterusan melakukan dosa kecil, atau orang adil. Nak jadi wali tuan-tuan, kena adil, kena orang yang adil, bukan orang fasik. Nak jadi pemerintah negara pun sama juga, mesti orang yang adil, bukan orang fasik. Sama begitu jugalah orang yang kita nak jadikan kawan rapat ni, sahabat rapat, bukan orang fasik. Kawan dengan orang tikam nombor ekor, tak, kali pun ajak kita, jom kita tengok, aku dapat menang hari ni, dapat 10,000. Menang, jom aku belanja kau makan, aku belanja kau makan tempat mahal. Kita pun pergi. Duit mana? Duit menang nombor ekor. Masya Allah, boleh makan tak? Lepas lama-lama, jom lah kita pergi tikam nombor ekor. Aku dah menang dah 10,000 dah, 20,000 dah, 50,000. Dengar di camping, kita pun lahir kali nak mencuba pergi judi pula dah, tikam nombor ekor. Judi tuan-tuan, besar-besar, fasik tu. Tahu tak? Jangan berkawan dengan orang yang fasik. Yang ketiga, yang keempat, syarat yang keempat, wala harisa 'ala dunya, bukan orang yang loba, tamak mengejar dunia. Ni tuan-tuan, habis ya ni. Tak, kawan kita bisnes, rakan bisnes, cakap bisnes je, tanya sembahyang, sibuk. Jom kita sembahyang jemaah, minta maaf, sembahyang jemaah tak sempat, sembahyang seorang je. Kejar dunia tuan-tuan, sampai tak sembahyang pun lewat waktu. Pasal apa? Sibuk dengan kejar dunia. Orang macam ni jangan kita jadikan dia sebagai teman rapat. Jadi dia teman rapat, lama-lama kita pun gila dunia terus jadi. Gila dunia terus, tak sembahyang ya, tinggal sembahyang lama-lama. Ni 4 sifat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, sifat yang patut kita pilih untuk jadikan orang tu sebagai sahabat kita, teman rapat kita. Baik, adapun akal, kata Imam Al-Ghazali, fahuwa ra'sul man, dia adalah modal, wa huwal aslu, asal. Maka tiada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Tak, kata Imam Al-Ghazali, akal cerdik ni modal. Bila kita berkawan dengan orang cerdik, ada modal. Apa makna ada modal ni? Maknanya kita akan beruntung. Untung macam mana? Jadi cerdik macam dia. Cerdik apa? Cerdik arah kebaikan lah, bukan cerdik nak kejar dunia. Cerdik kejar dunia tu masuk dalam tadi, hari soal dunia, tamak kepada dunia, bukan hak tu. Kawan dengan orang cerdik kejar dunia, kita pun jadi gila dunia juga. Orang cerdik kepada akhirat ni, memikirkan akhirat. Cerdik tak dunia tak boleh fikir, boleh, tapi tak, orang cerdik dunia pun dia fikir, cerdik dunia, cerdik akhirat. Tak mau cerdik dunia, akhirat fail, gagal. Modal kata. Maka tiada kebaikan, tak ada faedah berkawan dengan orang bodoh. Tak ada faedah. Akhir sekali kita ikut dia, kita pun buat kerja-kerja bodoh juga sama. Duduk atas apa namanya, di warung kopi, duduk main dam, kepang main dam pagi main dam sampai petang main dam. Tu orang bodoh tu. Dah salah Ustaz? Tak salah, masalahnya pagi petang main dam, tak ada kerja lain kan? Tak, main hujung waktu okey lah, jangan sekali hujung minggu, tak, jumpa kawan, tak apa lah. Habis masa ikut tu je. Baik. Wa ammal husnul khuluq fala budda minhu. Ada pun baik akhlak baik ni mesti sesuatu kemestian bila nak berkawan, kawan dengan orang yang berakhlak baik. Pasal apa?
pasal siapa-siapa yang kita berkawan dengan orang yang berakhlak buruk seperti cepat marah, syahwat, bakhil, pengecut, tak fala khaira fi suhbatih, maka tiada kebaikan bersahabat dengan orang macam ni. Pasal apa? Kita akan terpengaruh dengan perangai-perangai buruk dia. Akan terpengaruh dengan perangai-perangai buruk dia. Wa ammal fasiqul, begitu juga orang yang fasik yang berterusan jadi fasik dengan kefasikan dia, maka juga tak ada faedah, kata Imam Al-Ghazali. Malahan dia akan akan merengek-rengekkan, meremeh-temehkan perkara-perkara maksiat. Orang fasik, tuan-tuan, dia akan rasa ringan, remeh-temeh dalam buat maksiat. Apa salahnya tinggal sembahyang? Bukan selalu pun. Kita ni mesyuarat penting, mesyuarat penting. Kalau tak mesyuarat hari ni, rekod bisnes kita ni orang besar-besar datang. Dia akan meremeh-temehkan perkara ibadah. Kalau buat maksiat pun dia bermudah-mudah buat maksiat. Tak ada apa, tak rasa salah apa pun buat maksiat. Tak sembahyang, tak rasa salah. Orang macam ni lama-lama kita pun terikut dengan ni. Wali anna man la yakhafu Allah la tu'manu ra'ilatuhu wa la yusaqu bi sadaqatih. Sebab apa? Orang yang tak takut Allah ni, kita tidak aman, tak terlepas daripada kejahatan dia. Dia ni kalau jenis orang jahat, tak takut Allah, tak. Kalau judi dia boleh buat, zina dia boleh buat, tak. Kalau belasah orang dia boleh buat. Suatu hari nanti tak mustahil dia buat benda macam itu kepada kita. Hari ni taklah pasal sahabat dia, besok kita bangkang dia, tak kena apa kau bergaduh dengan dia, benda yang sama dia akan buat pada kita. Kita tak akan aman bersahabat dengan orang fasik macam ni, kata Imam Al-Ghazali. Hari ni tak apa, baik lagi, suatu hari bergaduh, happy. Qala Allah Ta'ala, apatah lagi Allah Ta'ala pernah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah. Allah berfirman, dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya. Allah kata, jangan kamu patuh, kamu taat kepada orang yang aghfalna qalbahu, orang yang kami lupakan hatinya untuk mengingati kami, ingat Allah. Jangan kamu patuh kepada orang yang lalai daripada mengingati Allah. Siapa ni? Orang fasik. Orang fasik. Jangan kamu patuh. Dah bila sahabat dengannya tak patuh, dia marah, dia kecil hati, di sebagainya, kita pun patuh dengan dia. Ni kita telah terjebak dalam larangan Allah Ta'ala. Allah kata jangan patuh kepada orang yang fasik ni, yang hatinya lalai daripada ingat Allah. Jangan patuh. Tiba-tiba kita pun patuh, dah bersahabat dengan dia, malu Allah dengan sahabat. Kita telah terjebak dalam larangan Allah Ta'ala. Wattaba'a hawah, dan orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Orang fasik tuan-tuan ikut hawa nafsu. Iman tak ada lah dia. Bila ikut hawa nafsu, kita sahabat dia, lama-lama kita pun ikut dia. Allah larang tuan-tuan. Baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Yang bermaksud fa'arid man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Allah sebut fa'arid, hendaklah kamu berpaling. Apa makna berpaling? Jauhi. Jauh apa? Amman tawalla, dengan orang yang berpaling daripada zikrina, mengingati kami. Orang jahat. Kamu hendaklah berpaling. Maksud berpaling, jauhi, jangan berkawan dengan orang-orang yang lalai daripada mengingati kami, dan orang yang tidak menginginkan melainkan hanya kehidupan dunia saja. Orang hak jadi kejar dunia, jangan kamu berkawan dengannya. Berpaling ni tuan-tuan, berpaling makna apa? Menjauhi dia, jangan berkawan dengannya, jangan bersahabat dengannya. Termasuk kata
Nah. Maknanya tuan-tuan, insya-Allah lah orang masjidnya okeylah. Kalau tidak tak datang masjid pula. Orang masjid kita berkawan orang masjid bagus. Ni kepentingan datang hadir masjid ni. Tak hadir masjid tak kenal. Bila hadir masjid selalu lepas mayam turun sembang, haji duduk kat mana? Saya rumah bergian-gian dapat kawan. Insya-Allah kawan baik. Orang pasti datang masjid dah. Orang masjid insya-Allah orang yang baik. Dah. Pasal Nabi sebutkan antara 7 golongan yang dapat bernaung di bawah naungan arasy Allah Taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya sentiasa tergantung dengan masjid. Satu hari dia jatuh sakit, masuk ward seminggu, teringatkan masjid. Seminggu masuk ward, hati teringatkan masjid. Nampak tak tu? Ni orang yang Nabi sebut dijamin dapat bernaung di bawah naungan arasy Allah Taala di pada masa kelak. Kawan dengan orang macam ni, mudah-mudahan kita pun jadi baik juga. Baik. Sementara itu Allah Ta'ala menganjurkan untuk bersahabat dengan seorang yang dihuraikan dalam firman-Nya. Jadi Allah larang kita bersahabat dengan orang yang lalai tadi, orang yang kejar dunia. Sebaliknya Allah kata apa? Allah kata wattabi' sabila man anaba ilai, dan turutlah, ikutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Nabi Allah kata wattabi', ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni beriman dan beramal soleh. Ikut jalan orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang disuruh oleh agama. Baik. InsyaAllah. Berapa insyaAllah nampak lagi? Saya nak sentuh sikit isu semasa, apa nama fatwa-fatwa semasa. Sikit macam mana? Sikit lagi. Al-Qamah pernah memberi wasiat kepada puteranya, dan ia berkata, wahai anakku, jikalau engkau merasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka pilihlah yang mempunyai sifat-sifat ini, iaitu jika engkau melayaninya, ia suka melindungimu. Jikalau engkau bersahabat dengannya, ia akan merupakan hiasan bagi dirimu. Hiasan macam mana pula? Bila kita berkawan dengannya, dia akan merupakan hiasan bagi diri kita. Mana apa? Dia ni tuan-tuan akan jadi hiasan diri kita. Dia orang baik. Bila berkawan dengan dia, kebaikan dapat kat kita. Tengok baik tu, dia berkawan dengan orang baik-baik, tu hiasan kepada diri kita. Kawan dengan orang jahat, kawan dengan pelanggar dadah, itu pembunuh, itu peraku. Dah. Jadi buruk kita. Kalau buruk itu bukan hiasan. Kawan dengan orang macam ni, bila kita berkawan dengan dia, dia akan jadi hiasan diri kita. Makna kita cantik. Bila berkawan dengannya, orang nampak cantik kita. Pasal apa cantik? Akhlak baik. Sahabat kita akhlak baik. Baik, kata Al-Qamah lagi, dan jika engkau dalam keadaan kekurangan nafkah, ia mencukupi keperluanmu. Bila kita susah, dia tolong kita. Ni sahabat. Bila kita susah, dia tolong kita. Tu sahabat tu. Banyak macam mana banyak? Banyak bila kita harta banyak, kita ada duit, dia kawan kita tak? Satu hari kita susah, kita dalam keadaan susah, kita pun minta tolong dia, dia pun lari. Selama ni kita tolong dia. Kita susah sekali minta tolong dia, dia pun lari. Minta maaf, dia pun lari. Nampak? Tengok kita je lari, cabut lari. Nampak kita je lari. Dulu bukan main rapat. Orang macam tu orang yang jahat. Dia berkawan kita tak ikhlas awal-awal lagi, hanya kerana nak kebendaan, kepentingan yang ada pada kita. Bila kepentingan tak ada, kita minta tolong, dia lari. Ni tanda nak kenal sahabat ikhlas tak ikhlas. Kalau sahabat ikhlas, tak, tiba-tiba kawan dia susah, dia ada mampu tolong, dia akan tolong setakat yang dia mampu. Itu baru sahabat betul. Nampak tak? Pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau menghulurkan tanganmu untuk memberikan jasa baik atau bantuanmu, ia suka menerima dengan rasa terharu. Kata Al-Qamah lagi, cari sahabat bila kita hulur tangan memberikan jasa baik, dia akan suka menerima dan rasa terharu. Kita bantu dia, dia rasa terharu, seronok, berkasihlah banyak. Tak? Jikalau ia melihat kebaikan darimu, ia suka menghitung-hitungnya dan dianggap sangat berguna.
Tak, sedang jikalau ia mengetahui keburukan darimu, ia menutupinya. Bila ada keburukan kita, dia betulkan baik, betulkan keburukan kita, dia tutup, dia tidak heboh keburukan kita. Nampak tak? Ada banyaknya depan kita tutup belakang kita habis orang dia beritahu. Oh, nampak lebay tu, jahat tu, habis orang. Pilihlah sahabat yang jikalau engkau meminta sesuatu daripadanya, pasti ia beri. Jikalau engkau diam, ia menyapamu dahulu. Dan jikalau ada sesuatu kesukaran dan kesedihan yang menimpa dirimu, ia membantu dan meringankan serta menghiburmu. Ni sahabat tuan-tuan, kata Al-Qamah ni. Pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata-kata, ia membenarkan ucapanmu dan selalu mempercayainya. Jikalau engkau menghadapi sesuatu persoalan yang berat, ia membantumu menghadapinya. Dan jikalau engkau bersisih faham dengannya, ia mengalah untuk kepentinganmu. Dengan syarat lah, dengan syarat hak betul lah. Jangan dia mengalah pasal apa, pasal nak kebenaran kita. Tak faham gitu. Kita silap pun ia juga, itu tak ikhlas. Bila kita buat silap, dia tegur kita, baru ikhlas. Tak? Ikut belaka tak betul juga. Maknanya kita buat hak baik, memang dia terima, dia suka. Kita silap, dia tegur. Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saudaramu yang sebenar-benarnya ialah orang yang ada di sampingmu. Ia suka menerjun dirinya sendiri dalam bahaya demi kemanfaatanmu. Payah ni, dia sanggup korbankan dirinya untuk kebaikan kita. Ini pun payah tuan-tuan. Ni termasuk bab ithar lah ni. Ithar. Dengan syarat benda tu benda yang kebajikan. Ithar makna utama, memberi keutamaan kepada orang lain melebihi diri dia sendiri. Ni ithar. Zaman Nabi tuan-tuan, pernah berlaku zaman Nabi perbuatan ithar ni. Ithar makna utamakan, melebihkan orang lain. Zaman Nabi ada tamu. Nabi bawa tamu, ada tamu datang rumah Nabi. Kebetulan Nabi tak ada makanan sikit pun, tak ada makanan langsung rumah Nabi. Makanan berah pun tak ada langsung untuk diangkat kepada tamu. Maka Nabi tanya, siapa di kalangan anda yang boleh tolong menerima tamu saya? Saya Rasulullah, seorang sahabat saya. Dia pun ambil tamu Nabi, bawa jemput datang rumah dia. Tak, jemput tamu datang rumah untuk bagi makan kat tamu. Balik rumah, kita ada apa ni? Tanya isteri dia, abang, makanan ada ni cukup kita dengan anak kita je. Kalau bagi tamu, kita tak cukup makan. Tak, makanan hak kita ada ni cukup kita dengan anak kita je. Kalau bagi makan tamu, kita tak cukup makan. Kata suami, tak apalah, kalau macam tu kita berdua tak makan, kita bagi kat tamu. Tak, bila siap-siap buat makanan dah tengah malam tak, bila makanan nak hidang, dia pun padam pelita. Padam pelita, minta maaf lah, lapuk minyak pelita habis minyak. Tak apalah dah, kita makan dalam gelap je lah. Dia ambil makanan bagi kat tamu makan, dia pura-pura makan. Tak makan pun, pura-pura makan. Perut lapar, tak makan. Makanan hak dia dengan isteri dia tu bagi kat tamu makan, dia tak makan, pura-pura makan. Besok hari jumpa Nabi, tak sempat cerita apa-apa lagi dah. Nabi kata apa? Allah Ta'ala puji perbuatan kamu malam tadi. Nabi kata, Allah Ta'ala puji perbuatan kamu malam tadi. Kamu sanggup mengutamakan orang lain melebihi daripada diri kamu sendiri. Dah turun ayat Quran dah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun mereka memerlukan. Ni yang kata Islam ni. Ada dapat sahabat macam ni, Masya Allah, susah nak cari. Susah nak cari macam ni. Dia buat kerana Allah. Diri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cakap dulu. Isu saya ulas sikit, isu semasa. Saya dah jawab belum? Sentuh ke belum berkenaan dengan isu hak terbaru ni? Yang pertama, isu zikir menari. Dah sentuh? Sudah? Belum? Dah ke belum? Isu berkaitan zikir menari, saya tak ingat. Belum? GST? Sudah? Sudah belum? Sudah. GST sudah. GST sudah. Saya pandangan ulama tentang GST dah. Kita sentuh sikit berkaitan dengan isu
zikir menari. Orang tahu WhatsApp kat saya macam-macam lah berkaitan dengan zikir menari ni. Ada golongan zikir menari, ada pula golongan yang membangkang syirik, syirik sebagainya. Jadi sebenarnya apakah pandang ulama berkaitan dengan zikir menari ni? Baik tuan-tuan, isu-isu macam ni kita kena tanangi dengan ilmiah, bukan dengan sentimen apa namanya, kebencian kepada sesuatu kaum. Jangan, dengan ilmiah. Kalau betul-betul salah-salah. Saya dah baca dari isu ni tulisan Dr. Sa'aruddin berkaitan zikir menari. Saya dah baca juga tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah Persekutuan hari ni, dan juga ada beberapa tulisan ulama-ulama yang lain dah kita dah baca. Kita buat kesimpulan saja masa singkat ni. Boleh syak lah. Okay. Saya buat beberapa kesimpulan, poin-poin penting saja. Sa'aruddin dia lebih cenderung kepada pendapat yang mengharuskan harus zikir menari. Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri dia mendatangkan dua pandangan. Pandangan yang pertama kata haram, pandangan yang kedua kata harus, dan dia mentarjih pandangan yang kata haram. Dia mengatakan pandangan yang lebih kuat pandangan yang haram pada pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kesimpulan yang kita nak buat di sini, dalam isu zikir menari ni tuan-tuan, ada perkara-perkara yang menjadi kesepakatan ulama dan ada perkara-perkara yang menjadi khilaf ulama. Perkara yang sepakat ulama ni tak sepatutnya kita pertikaikan. Benda ulama sepakat kita kena terima belaka. Benda khilaf, hak perkara yang khilaf kita kena berlapang dada. Kalau kita nak ambil pendapat yang pertama, kita kena berlapang dada dengan pendapat yang kedua, hormati, baru tidak bergaduh. Baik, perkara yang sepakat ulama, yang pertama sekali, perkara yang sepakat ulama, tidak ada menenas hadis yang sahih yang Nabi zikir menari. Ini sepakat ulama. Maknanya Nabi tak pernah zikir menari. Dengan sebab itu siapa-siapa nak zikir menari lalu dia kata ni sunnah Nabi, dia telah melakukan perbuatan yang bid'ah. Pasal mengaitkan sesuatu hak Nabi tak buat kepada Nabi. Sedangkan hadis sahih Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatbawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berbohong atas nama aku, sedialah tempatnya dalam api neraka. Hadis muttafaqun alaih sahih. Sebab itu jangan kita beranggapan zikir menari itu sunnah Nabi. Tidak ada hadis Nabi zikir menari. Ini perkara yang disepakati. Yang kedua, perkara yang disepakati juga ialah zikir dalam semua keadaan adalah harus. Semua keadaan harus. Tengah berdiri, tengah berjalan, tengah duduk, tengah baring, boleh semua zikir. Jangan zikir dan tanda tuduh lah. Tengah berak, preng, la ilaha illallah zikir. Ada orang gila mana pula zikir dan tandas ni. Jangan macam tu. Itu haram lah, dan tandas. Baik, ini berhujah dengan ayat Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 191, yang bermaksud orang yang beriman, yang digelar Allah sebagai ulul albab, orang yang yazkurunallaha, yang menyebut nama Allah, yang berzikir kepada Allah qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, ketika baring. Semua keadaan dia buat. Dan hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah sebut adalah Nabi berzikir dalam semua keadaan. Sambil berjalan Nabi berzikir, sambil berdiri Nabi berzikir, sambil duduk Nabi berzikir, sambil baring pun Nabi berzikir. Ini perkara yang disepakati oleh ulama berdasarkan ayat Quran dan hadis yang sahih juga. Baik, perkara khilaf. Perkara khilaf ulama, poin ketiga. Poin ketiga, perkara khilaf. Kalau Nabi tidak berzikir menari, adakah salah kita zikir menari? Khilaf ulama. Nabi tak buat, dah kita buat. Khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata haram. Yang kata haram ni hujah dia sebab zikir ni ibadah. Bila ibadah tak boleh pandai-pandai nak buat sendiri. Nabi tak pernah buat zikir menari, kita pun buat tak boleh, kata dia. Ni pandangan yang pertama.
Tapi pandangan yang pertama ni masih dipertikaikan pasal ibadah ni ada hak khususiah yang tak boleh tak boleh dia apa namanya diubah-ubah, lebih dikurang. Tapi ada ibadah yang umum. Selawat disuruh dah bila selawat tak sebut bila-bila, maka boleh bila-bila masa pun selawat, sama zikir tadi. Masih dipertikaikan hujah dia tu. Baik, siapa yang nak pakai pandangan yang pertama silakanlah, tapi jangan duk hentam orang yang zikir menari pasal ada pandangan kedua. Pandangan yang kedua kata harus. InsyaAllah kita bagi lalu azan sekejap. Saya sambung isu ni lepas pada azan 5-6 minit. Kita berhenti insyaAllah. Silakan insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung sikit boleh sikit sambung. Baik. Pandangan yang kedua mengatakan zikir menari harus. Ini pandangan yang kedua dan mereka berhujah dengan beberapa hujah. Hujah yang pertama ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Allazina yazkurunallaha qiyama. Orang yang mengingati Allah Taala ketika berdiri, ketika duduk, ketika dia baring. Menunjukkan zikir dalam semua keadaan ni boleh. Hujah yang kedua yang digunakan oleh golongan ni hadis yang daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
hadis Imam Muslim sahih daripada Sayyidatina Aisyah, katanya jaa jaisun yasfinuna fi yaumi 'idin fil masjid fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si ala mankibi faja'altu anzuru ila la'abihim hatta kuntu ana allati ansarifu an nazar ilaihim. Hadis Imam Muslim. Aisyah kata orang Habasyah, orang kulit hitam datang orang Habasyah menari-nari pada hari raya. Hari itu hari raya. Bila hari raya seronoklah, main-main lah. Jadi ada orang Habasyah menari di masjid Nabi lah. Nah, fada'ani Nabi pun panggil aku. Nabi panggil aku datang kat Nabi, fawadatu ra'si ala mankibi, aku letak kepala aku di atas bahu Nabi. Manjalah tu isteri Nabi. Dah letak kepala atas bahu Nabi, duk tengok apa tuan-tuan? Duk tengok orang Habasyah nari. Tengok orang Habasyah menari. Kata Aisyah lagi, aku tengok mereka sehinggalah dah jemu dah, aku pun balik pandangan kepada tempat lain bila dah jemu. Hadis Imam Muslim menunjukkan kalau menari itu haram, mesti Nabi larang. Malahan pernah dalam hadis riwayat yang lain, Abu Bakar datang, apa ni nyanyian syaitan di rumah Nabi ni? Kata Nabi, wahai Abu Bakar, biarkanlah dia menyanyi, hari ni kan hari raya. Menunjukkan nyanyi untuk hiburan, tuan-tuan, tak salah. Semua tak salah, hak salah, tak melampau batas, salah lah. Jadi hak benda-benda yang dibolehkan, bolehlah. Ni hadis hujah yang kedua. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a Ja'far wa Zaid bin Harithah. Kata Ali, aku pernah ziarah Nabi bersama dengan Ja'far dan Zaid bin Harithah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaidin anta maulaya. Maka Nabi pun kata kepada Zaid, engkau bukan orang lain, engkau ni bekas hamba-Ku, orang rapat dengan aku. Maulaya, anak. Maula ni anak, engkau anak angkatku, bekas anak angkat. Nabi sebut kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah seronok bila berkata macam tu. Fabada'a Zaidun yahjal wa yaqfaz ala rijlin wahidah hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid pun menari. Seronok pas Nabi kata engkau bukan orang lain, bekas anak angkat aku. Seronok Zaid ni, dia menari sebelah kaki. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, perkataan yahjal makna menari dengan tarian tertentu, ringkas. Dia angkat sebelah kaki, dia pun apa? Melompat sebelah kaki tu. Macam orang Arab seronok kan. Dia menari macam itulah. Zaid menari depan Nabi. Summa qala li Ja'far, kemudian Nabi kata kepada Ja'far lagi. Nabi kata kepada Ja'far, anta fatushbihuni fi khalqi wa khuluqi. Ja'far, engkau pula sebiji macam aku dari sudut akhlak dan rupa parahmu. Dan Ja'far bukan orang lain, sepupu Nabi. Engkau ni menyerupai aku, fatushbihuni, pada akhlak dan juga rupa parah. Ja'far pun seronok. Nabi kata macam tu tuan-tuan, dia pun sama menari macam Ja'far, macam Zaid tadi. Hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Hadis sahih. Baik. Hujah yang ketiga, ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim bin Fudail bin Iyad berkata, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarallaha ta'ala tamayalu yaminan wa shimalan kama yatnawalu asy-syajaru fi yaumil sirih al-asif ila al-amami thumma ila al-wara. Adalah sahabat Nabi ni bila dia berzikir kepada Allah Ta'ala, tamayalu, dia condong ke kiri dan ke kanan sebagaimana pokok yang condong ditiup angin kencang, condong ke depan dan ke belakang. Ini hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Jadi sahabat Nabi bila berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, badan dia pun hayuk kiri, hayuk ke kanan. Tak salah tuan-tuan. Maka berdasarkan keterangan ini, pandangan yang kedua kata harus. Jadi bila ada dua pandangan, makna benda ni tidak sepakat. Ulama khilaf, bila khilaf kena belapan dada. Siapa yang nak pakai pendapat yang kata haram, tak payah buat. Tapi jangan duk kecam orang buat pasal ada nas, ada pandangan yang kata boleh.
Faham tak? Dan pandangan yang kata boleh ni, yang kata harus ini, jangan melampaui batas. Tak. Yang pertama sekali, jangan anggap ini sunnah Nabi. Kalau anggap sunnah Nabi, punah jadi. Pasal dia telah menyandar benda hak Nabi tak buat. Maka Nabi sebut dah, siapa-siapa yang berbohong atas nama aku, sedia tempat dalam neraka. Jangan kata ni sunnah Nabi. Pasal benda tu tidak ada, Nabi tak pernah buat. Nampak tak? Yang kedua, kalau nak menari pun biar berpadan-padan, jangan sampai tarian yang menjatuh maruah, seumpama menyerupai perempuan. Bila menyerupai perempuan, haram. Pasal ada hadis Allah laknat laki-laki menyerupai perempuan, sama ada rupa pada pakaian ataupun menyerupai pada perbuatan atau tingkah laku. Jadi kalau menari tu macam perempuan je, macam tengok sekali apa pak lebih pondan, orang kata pak lebih pondan tak, haram. Jadi kalau tarian macam biasa sahabat buat tu, sekadar sahabat buat tu, tak ada masalah. Tapi kalau berlebih-lebih, kalau tarian tadi, tarian yang lebih-lebih, umpama contoh tuan-tuan breakdance ke apa kok, pak lebih dek breakdance apa ni, zikir dah. Jadi menyatuhkan maruah dia. Tapi kalau sekiranya ada perkara-perkara yang melanggar syariat, contohnya pergaulan bebas laki-laki perempuan, menari tak? Menari tu dia pergi kat perempuan datang kat laki-laki, bebas bergaul. Hak tu tuan-tuan, haram dah ke? Nak berzikir ke tak berzikir ke, haram ke tak haram? Apatah lagi kalau ada perbuatan-perbuatan yang terang-terang menyalahi syariat, pergaulan tadi, ataupun perbuatan yang sujud kepada tuan guru dia ke, contoh perbuatan yang seumpama tersebut, maka perbuatan tersebut haram. Jadi kalaupun harus, biarlah kita menjaga adab-adab supaya tidak jatuh kepada hukum makruh ataupun haram disebabkan perbuatan tersebut. Faham dah tu? Ini yang paling baiknya tu. Jadi hak paling baik, kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa dia sebut yang paling baik ialah zikir dengan keadaan khusyuk, dan dalam keadaan khusyuk hatinya. Dan kata Syekh Atiyah Saqar lagi, penggerakan yang melampau-lampau dan suara yang hingit-bingit, itu sebenarnya penggerakan yang zahiriyah yang boleh mengurangkan kekhusyukan. Kata Syekh Atiyah Saqar. Nampak tak tu? Bukan saya kata tu, Syekh Atiyah Saqar sebut pergerakan yang melampau-lampau, bergerak melampau-lampau ataupun suara yang hingit-bingit, benda tu boleh menghilangkan khusyuk. Sedangkan hak paling penting sekali ialah zikir yang khusyuk. Faham Wallahu ta'ala alam. Jadi sekat saja pada hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.